Ini Itu pusing. Ha? Pusing. Siap. Pusing. Uish. Gila gampang. Gila gampang. Kita berada di bumi Terengganu, bumi penyu telur kita. Kita tengok penyu telur. Nanti masuk lagu tu Dan dengan nama ni tepat sama na ganu kita. Okay, ada berada pula kan. Kau ni BM celah mana ni? Kita berada ni Planet Tom Yam. Planet Tom Yam. Sebab tadi aku lalu kat sini, aku cari homestay. Lepas tu aku nampak ada kedai yang besar kat sini dan ini aku tengok antara Planet Tom Yam ataupun kedai Tom Yam yang termasyur atau terbesar dekat Terengganu. Kau setuju tak? Ke ada tempat lain? Cuba komen. So aku nampak kat sini bukan sekadar ada Tom Yam tapi ada awet-awet Tom Yam. Soalan nuklear ada ke tak ada? Ada. Dan ini adalah bumi kelahiran ayah saya, Najmi Ismail, ASP Najmi Ismail, AMN, Amanah Mangku Negara. Sultan Terengganu bagi kau ada. Tapi itu bapak aku lah. Bapak aku ada ni kat Marang. Tapi aku tak jumpa lah. Segan lah jumpa bapak aku. Sebab aku nak pergi event. Kan aku datang-datang nak tidur rumah. Lepas tu sekadar nak pergi event, nak tumpang macam hotel. Takut kita balik lewat. Lepas tu aku tak nak kacau bapak aku tidur. Bapak aku dah tua. Panjang lama sama bapak ni. Sebelum kau kena sabar saya, welcome to channel Pet Sayur. Hari ini kita berada di bumi Terengganu. Sebelum ni kita tengok episod-episod yang S1R. Jantan tak guna, kita berada di mana? Kita berada di Perak. Jantan tak guna ni diwujudkan Perak. Sosok lah dia rempit dia. Tak bagus lah. Aku rasa macam Di antara kau dan dia yang paling the lowest rempit. Maknanya kalau rempit-rempit banyak kan, kat Perak tu dia yang paling biasa. Sarawak lagi padu, rempit dia lagi ganas. Tapi kat Perak ni biasa. Tapi hari ni aku akan pergi ke Gombadak je lagi. Lepas aku makan ni, lepas aku mengisi perut, kita akan tengok adakah player-player yang berada di Pulau Penyu ini dapat menduduki tangga yang pertama. Selain di KL, Mara, Tabung Haji, Dataran Merdeka, Bagan di Penang, Melaka di MBMB, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Adakah dapat lawan Terengganu? So hari ni kita akan tengok adakah player-player Pantai Timur ni betul-betul cekang. Tanpa berlengah lagi, kita akan review nanti bukan motor. Makanan dah sampai, kita makan-makan. Lepas tu kita akan tengok the real rempit di Terengganu. Jangan lupa subscribe and share sekarang. Like lu. Ting ting. Cek. Dan kita teruskan konten kita ini dengan makan-makan dan seterusnya racing. Let's go. Di antara kau dan aku macam masih lah. Oh, teh halia. Aku dah rasa lah, dia punya halia ni halia muda yang dipetik pada pukul 6.30 pagi pada hari Khamis. Masa halia dia petik ni ada 3 tangkap. Yang ni yang belah kanan, betina. Ya, tanpa disangka lagi. Tu lah. Yang belakang tu pun cantik-cantik. Sotong masak tepung. Ini Terengganu punya mari ni. Dia siap ada ni tu, sayur-sayuran tu. Sotong ni aku try ambil Aku tahu salah silah hidup dia. Bila aku tengok ini, hidup dia 3 bulan dia berada di Kelantan. Masa dia tengah berenang-renang, hendak pergi sampai ke Pantai Cendering, dia ditangkap. Ni betina ni, dicandat oleh sotong. Dicandat sotong sebab dia ingatkan bulan kan dia letak cahaya merah-merah tu kan. Bila tahu-tahu bulan. Kita tengok dia tangkap. Inilah dia, nama dia Linda. Linda Matopo. Ni umur dia 3 bulan ni. 3 bulan dekat Kelantan. Waktu dia sampai ke Pantai Cendering je dia dah ketangkap. Kesian dia. Tapi tak apalah kan. Benda pun tak boleh nak cakap apa sebab makanan nak kesian tak boleh. Cuba aku rasa lah kan. Planet Tom Yam punya tepung. Aku cakap tepung ni daripada Pulau Redang. Dong gelak tadi. Tepung ni aku cakap dari Pulau Redang. Bismillah. Ingat tak? Pulau Redang Selatan betul. Tepung ni dijemur pada suhu lebih kurang 213 darjah Celsius. Jangan gelak ni betul. Dah sampai. Okay, boleh. Ini cerita salah silah bang. Salah silah sotong dengan tepung. Macam mana sotong tu boleh ada masak tepung? Tengok ni aku cerita Kailan ikan masin ni, kenapa nama dia Kailan? Dulu masa masa memetik daun, nama makcik ni, nama dia Rokiah. Dia duduk kat selatan juga selatan Johor, dekat Parit Raja, Kampung Nelayan. Masa dia tengah petik daun ni, anak dia buat something yang dia rasa dia terkilan. Lepas tu dia tanya, Mama petik daun apa ni? Mama pun tak tahu sangat tapi Mama terkilan lah kau. Bila mak dia terkilan, kilan, sebutlah nama ni jadi Kailan. Ikan masin sebab ikan masin lah, nama ikan masin. Tapi nama asal usul dia Kailan tu jadi sebab dia terkilan dengan anak dia nak jadi mak rempit, tapi mak dia tak ada duit kan. Anak dia tu bawa keluar motor bos dia malam.
Benda betul ni, benda betul. Jangan gelak, benda betul. Dia aku cerita balik Benda betul. Mak dia kilan. Kenapa kau bawa motor buang apa semua? Itu nama asal usul jadi kilan jadi kailan lah. Okay dah. Aku ni malah aku malah cerita banyak nanti. Takut nanti apa? Satu lagi takut ni National Geographic panggil aku nak cerita pasal ni kan. Pasal pendapatan. Sebab aku tahu semua sejarah. Sejarah Poteh aku tahu. Nak cerita Pacai, aku lagi Pacai dari Poteh. Poteh tu belajar daripada aku sebab dia BBNU kan, dia bawa nak up. Poteh tu. Dulu belajar aku dulu mana dia terkenal. Sejak dia tengok video aku, dia belajar, dia kaji balik macam mana aku boleh Pacai, dan dia ambil aku punya momentum ataupun dia ambil aku punya resipi untuk jadi Pacai dan dia dah terkenal satu Malaysia. Okay, jangan lupa subscribe dan share. Bye, Assalamualaikum. Yeah, dah tinggal tulang. Makin lama getah. Dalam diam. Semua yang nasi yang kau sajikan dipenuhi tulang ikan. Ayatmu ayat sekerat. Aku nak masukkan sampai tulang ikan tu je. Punya panjang lirik dia. Okey, makanan semua okey, mantap. Planet Tom Yum recommend 4.9/5 aka 9.8/10. Saya boleh recommend. Nanti yang saya bayar ni, owner kalau tengok transfer balik sebab saya dah recommend. Kira bayar paid review. View saya ramai tau. Ya, tapi kalau boleh transfer double. Bukan cakap belanja tapi bayar sekali. Yang ni bukan tak habis. Yang ni kita sebab sambil-sambil kita nak live borak-borak, kita makan satu. Air pun dah habis, nampak ni air. Tengok kalau tak sedap takkan macam ni. Tengok kameraman kita tengok air dia macam ni. Ni seorang lagi ni, PA saya pun sama. Saya je orang tua minum air panas. Tengok. Kering. Kosong. Kalau tak sedap, kalau bukan 9.8 tak macam ni. Ini nasi baik sudu dengan garfu di besi. Kalau dia berbentuk sayur, dah lesap masuk dalam perut. Memang sedap. Banyak Tom Yum Dan sekarang jam menunjukkan pukul 10 Betul tak? Dah set dah. Aku dah set dah. Saya cakap tu dah sampai pukul 10 kan. Sebab gambar bini dengan anak. Sebab kadang-kadang tukar gambar lain. Tak apa, berlengah lagi. Kita dah review sini dan owner pun bakal transfer kat saya. Kita akan pergi ke Jelita Gong Badak untuk menyaksikan perlawanan, persaingan secara sihat rempit-rempit di Kuala Terengganu ataupun negeri penyu, negeri di bawah laut, di bawah bayu, di bawah pemerintahan Sultan Mizat. Tadi penat aku puji bapak aku. Dapat pingat amanah Mangkunegara daripada Sultan Terengganu. Aku nak juga apa ni, tapi itulah aku tak tahu apa pencapaian aku kat sini. Mungkin sebab aku mempromosikan. Boleh apa? Mempromosikan tempat pelancongan melawat Terengganu. Sebab Terengganu ni jauh. Ramai kata jauh lah apalah. Tapi disebabkan Terengganu ni best, walaupun di hujung map Malaysia, tetap orang akan datang sebab Terengganu ni banyak benda yang korang kena jelajah. Dah, banyak sangat cakap. Jom kita tengok racing. Let's go. Apa tu? Meanwhile, Pagi ni hari Sabtu 9.5 pukul 10.10 pagi. Siap-siap nak pergi ke tempat event ISMG 4.0. Maknanya ini yang kali keempat lah. Bagi siapa yang tak tahu, ini adalah skuter day yang pertama kalinya secara international lah. Luar negara pun follow juga kan. Dia tak sama macam sebelum ni 1, 2, 3 kan. Tahun pertama, kedua, ketiga tu adalah hanya local sajalah yang join. So hari ni kita akan lihat ada yang daripada Thailand, ada daripada Zimbabwe, Brazil kan. Dan aku mewakili Malaysia lah sebab kita duduk Malaysia kan. Cuma aku rasa aku antara yang rare sikit lah sebab buat EV. EV ni kat Malaysia ni masih lagi baru. Dia masih lagi baru. Dia tak adalah ramai yang tahu lagi. Mungkin ada lagi yang pelik, apa benda motor tak ada bunyi ni. Tapi ada juga yang dah tahu. Tak boleh, ada yang dah advance. Kalau daripada Thailand, diorang dah biasa dah bertahun-tahun dah EV kat Thailand. Cuma kat Malaysia ni dia agak jadi macam janggal, jadi pelik. Dan apa benda ni? So aku mewakili EV yang agak cakap tu agak okey lah. Sebab dah ada yang modify sikit, yang tak adalah standard sangat. Allah, aku pun lapar ni. Sambil-sambil tu kita cari makanan kan, kedai makan. Kalau kedai makan lah, kalau tak ada, kita pergi ke tempat event. Sebab kita dah lambat ni, nak pukul 10 lebih. Kita tak ada masalah lambat pun, sebab kita pun tak ada nak buka booth, nak letak barang, nak loading apa tak. Kita letak je banner dekat skuter tu, kita bawa skuter tu dalam, kita pakai skuter je. Sebab aku tadi atas support je, bukan aku nak pergi menjual-jual. Tak ada. Ini bukan event aku nak pergi menjual. Aku tak ada masa nak pergi menjual untuk event kali ni. Dan satu kalinya adalah sebab kalau aku nak menjual pun, aku mesti kena ada orang lah, kru aku. Yang ni aku bawa dua-dua videographer. Bila bawa dua-dua videographer ni, kita hanya shoot sajalah, konten-konten. Tak ada benda lain pun. Kita hanya macam-macam makan angin ataupun kita nak war-warkan pada dunia luar. Sebenarnya event skuter ni ada. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Setiap kali aku pergi event mana-mana yang aku pergi, yang aku buat review, lepas dia tengok kat YouTube ni, baru orang tahu ada. Tahun depan dia boleh prepare. Macam lepas ni nak buat apa, pergi Miri International Day, Sibu Bikeway, Sabah pula kan. Lepas ni aku akan fly ke sana. Ramai je kat Semenanjung tak tahu ataupun tak boleh nak pergi kat sana. Saya akan bagi tahu dah apa yang best. So diorang boleh prepare next nanti kat mana diorang nak pergi. Tak apa lagi. Kita mula lambat. Jom, let's go.
Kita nak buat asal-asal, so kita buat turun motor. Walaupun hari panas gila, panas ni. Dan aku ni kan aku ada bus. Aku rasa pun aku pun bagi orang je kot. Tak apa aku buat parking motor je. Aku kan nak jawab apa. Dah lambat pun dan barang pun aku tak bawa. Dan datang santai-santai lah nak review event ni macam mana. Jom. Plugin saja hidup lebih mudah. Every rider kita melangkah. Minyak naik kita tak kisah. Plugin saja hidup lebih mudah. Boleh borak. Sekarang kita berada di jalan-jalan Terengganu. Macam ni lah rupanya. Boleh borak-borak. Pasal motor tak ada bunyi kan. Boleh lah borak-borak. Ni padang apa ni? Padang tembak ke? Padang bola. Takkan padang tembak dekat umum macam ni awam ni. Dan aku pun tak tahu nak pergi kat mana. Ikut Triton depan tu. Ni dekat pasar Payang kot. Dekat-dekat dengan dia punya apa dah namanya? Mall-mall nak benda dah tak tahu lah aku. And dah kita dah lambat ni. And santai je lah. Oh boleh polis ya. Motor dah duduk tak register. Okay bye. Tiap-tiap day dari city sampai highway. Pada cemik apa? Kita dah sampai. Kita dah sampai ke tempat event dan mana mic aku ni? Kita sampai ke tempat event dalam ni dan aku tak payah parking kat luar sebab aku ada booth kat dalam kan. Boleh belagak sikit walaupun tak jauh apa. Kita parking kat dalam. Aku rasa event ni agak lain sikit dia punya suasana sebab mindset ataupun aktiviti budak skuter ni tak sama macam lain-lain. Aku nampak lah. Aku tengok budak-budak skuter ni dia dah M40 ke atas lah. Dia bukan B40 dah. Dia dah M2T, M20 ke atas. Dia jadi T20. Dia bukan lagi B40 lah. Aku tengok barang-barang dia memang semua mahal-mahal. Untuk budak Kapcai masuk ke dunia skuter dia agak struggle. Tapi dalam video ni aku akan explain barang-barang mungkin ada yang tak tahu skuter punya barang memang sangat-sangat mahal dan orang main skuter ni sebenarnya dia hampir sekali ganda punya modal untuk main berbanding dengan motor-motor Kapcai yang lain lah. Dan kalau kau nak tahu jabatan gantung yang boleh buka-buka tu kan, jabatan Terengganu tu jabatan dia. Semalam kita datang malam. Sepatutnya dah start semalam. Hari ni hari kedua kan, hari event. Tapi kita daripada KL, lepas tu hujan lagi. Sampai sini dah malam. Tak sempat nak review. Sini pun hujan malam-malam. Lepas tu aku datang awal. Ni kalau petang ni kalau hujan aku balik terus lah. Aku tak ada nak tunggu-tunggu. Sebab aku tahu hujan lama. So aku nak tunggu pun apa. Esok bukan apa. Biar aku balik. Jom lah. Geng Aventa, geng skuter. Oh ramai dah. Agak-agak ingatkan Yamaha tadi. Sebab dia warna biru kan. Aku seorang je ke yang motor tak ada bunyi. Lampu malam turun bangai jadi saksi. Motor senyap tapi toga dia ganas lagi. Tak ada cakap. Okay, let's go. Jom. Kita berada di event skuter ISMG 4.0 ni buat kita. Tapi tak apa pun. Kita cakap kita parking motor saja. So inilah suasananya. Panas, lit-lit. Cameraman memang berkicap sebab payung ada satu je. Bagi aku lah. Jaga muka. Sebab aku dalam kamera aku kena jaga muka. Kita tak boleh muka aku merah nanti. Nak cendol. Jom kita tinjau bubut apa dekat sini. Kita tengok apa benda yang ada, yang terjual ataupun yang dipamerkan. Kalau ada bubut yang boleh aku review, motor ke, barang-barang dia ke, aku akan review lah. So stay tune. Tengok sampai habis. Let's go. Malam turun lampu jalan jadi saksi. Motor senyap tapi torque dia ganas lagi. Tak ada bunyi tapi semua pandang sini. Heavy meluncur tinggal asap dalam memori. Bateri full, throttle pusing steady. Pick up terus, tak sempat nak ready. Dulu petrol, sekarang dah lain story. Tekan je sikit terus hilang dari radar city. Kau dengar Gregshaw antara helmet yang aku minat dan aku nak supply nanti. Kat sini ada. Sebenarnya aku dah lama nak deal dengan Gregshaw untuk ambil sebagai dealer lah. Tapi tak kesempatan lah. Aku tak tahulah macam mana nak deal. Siapa yang tengok video ni, Gregshaw punya manager ke, dia punya marketing ke apa ke, bagi tahulah. Jadikan aku sebagai ikon Gregshaw ke. Aku sedang mencari helmet yang aku boleh jadikan macam ambassador something lah, duta kan. Ada antara yang aku suka adalah KYT, Gregshaw, Arai, ARC. 3 ni je. Yang lain 4. Yang lain aku tak tahu. Aku tak minat sangat. Macam Shoei aku tak minat sangat. Macam AGV aku tak minat sangat. Aku minat Arai lagi lah. Bentuk-bentuk macam ni lah. Macam Gregshaw pun ada yang bentuk-bentuk handsome. Dia bukan apa, dia bukan yang bentuk. Dia design dan dia punya sentimental value tu macam menarik. So siapa tak pernah tengok helmet Gregshaw, jom tunjukkan. Race cakap jangan
Helmet dan design dia memang smart lah. Ala-ala KYT, RI sikit Bukan aku nak claim ke apa, tapi memang smart. Lepas tu nama dia pun best. Dulu Gabit bawa Gabit Gaban tu kan. Dulu bawa Great Shaw. Tapi sekarang tak tahu lah kan. Mungkin dia tarik balik sebagai ambassador ke, tak tahu lah. Tapi masih ke sekarang masih lagi ada. Saya tak tahu lah kan. Tapi aku harapkan kalau Great Shaw boleh tengok video ni dan berkeyakinan dengan saya, InsyaAllah saya buat blog marketing yang sangat-sangat padu dan sangat hebat dan boleh naikkan jenama Great Shaw di Malaysia lah. Sebab saya dari Malaysia kan. Macam aku dah ambil ni. Wih, smart tau. We are not A. Rasa macam tak boleh tahan lah tengok. Aku sebenarnya dah lama, bertahun dah mengidam kan. So tadi aku dah borak-borak sikit dengan dia punya manager. Aku rasa macam nak angkat satu. Sebab kau tengok, dia ni boleh jadi macam ni. Dan dia boleh tukar visor pelangi tu biasa kan? Biasa kan? Tapi ni lah, dia tambah aksesori. Ni, orang panggil tu sayap ilusi. Sebab dia warna ilusi. Katanya kan nampak dia tajam ni, biasa kau tengok. Yang ni dia tambah aksesori dia. Dan ini aku nak ambil ni memang confirm lah. Aku dah tak boleh tahan lah tengok warna hijau sini. Aku tak boleh tengok warna hijau ni, hijau-hijau buaya ni. Maksudnya aku nak ambil pink, tapi tak sesuai pula. Tak pernah aku pakai pink, so aku pakai hijau lah. Dan aku nak tambah dengan visor dengan ni lah, sayap ilusi dia. Okey, harga saya tahu kan, standard harga kat luar 480 hingga 498 macam tu lah. Tapi kan harga kat sini kalau kat Bubut macam EVFS ni dia boleh bagi harga diskaun sampai 300 lebih, 370 lebih, 380 lebih, kurang 100. Tapi kalau harga retail dekat macam nanti mungkin okey lah, kalau aku dapat jadi dealer mungkin harga 400 lebih. So harga standard tak boleh buat apa lah. So aku nak pasang visor lagi harga 100 dan belakang ni harga 80. Punya sayap tanpa berlengah lagi. Jom aku nak try tengok dan aku akan review nanti apakah rasa ataupun keselesaan bila pakai Mac Great Shaw ni yang lama aku idam ni. Adakah ia seperti apa yang aku expect ataupun jauh daripada apa yang aku target. Let's go. Enjin meraung tepi warung. Tangan licin Saya pun banyak budak pegangan. kaki saya ambil. Mata tajam cari ruang, jalan awam jadi gelanggang. Lampu merah tak dipandang, garisan putih belah laju. Kawan-kawan bersorak kuat bila tayar makan debu. Tapi satu malam Boleh custom tak? Kau rasa aku akan custom macam ni tak? Macam ni kan, begini. Alien. Smart tau. Aku first time lah ada helmet macam ni. First time. Sebelum ni memang aku tak pernah. Tanduk-tanduk semua ni tak pernah. Dulu ada tapi lain lah. Yang aku dah pakai lebih kurang. Aku beli 2018. Sekarang dah 2026. 8 tahun aku pakai. Warna oren tu. Ada nombor 27 kat belakang tu. Aku beli 27 tu sebab nombor aku lah. 8 tahun lah. So sampai bila pakai helmet 8 tahun lah. Dengan RI pun dah pakai dah lama dah. Ini helmet yang baru milik. Pada siapa yang tengok ni, dia seakan-akan tapi harga ni memang jauh beza. Kau boleh beli 10 dengan satu RI. Bukan kita nak bandingkan, tapi support lah lokal walaupun tak ada stok. Hebat juga stok dia. Terima kasih banyak pada orang manager Baizat. Right, so insyaAllah kau doakan aku kalau aku dapat jadi dealer. Mana KL nak pergi cari KL Selangor, nanti pergi cari kedai pet untuk Great Shaw. Kita mesti kasih jadi punya. Alright, let's go. ada yang diam tak bangun, pakai topi pun tak cukup bila nasib sudah runtuh. Ibu tunggu balik rumah. Okay, kita dah try tadi. Tapi saya longgar sikit lah. Dia tak sama macam helmet lain helmet ni dia size dia memang, kalau L tu dah besar, so aku kena kecil kan jadi M lah. Macam pakai seluar. Sebab selalu ni aku pakai helmet XL, XL, dia ketat-ketat. Yang ni memang dia ikut seluar. So senang kalau seluar kan size S lah. Aku rasa dia kuat S lah kot. Aku rasa lah. Tapi sebab aku pakai tadi L longgar sikit, aku nak M lah. So tak ada dah terlampau ketat, tak ada terlampau longgar. Right, so kita tengok. Senang je. Tukar padding dalam je. Jangan rempit lagi, jangan rempit lagi. Jalan bukan milik kita. Jangan rempit lagi, jangan rempit lagi. Satu salah boleh binasa. Berjaya memiliki Great Shaw idaman. Walaupun tak ada stok, aku paksa juga aku nak ambil satu. Tak kisah, aku nak juga. Aku nak. Kalau aku nak. Kalau aku nak like, aku like lah. Kalau aku like, kalau tak aku suka. Bukan minta bukan tak nak kaki bukan Bayar. Apa? Bayar. Hidup hancur. Jangan repeat lagi, jangan repeat lagi. Jalan bukan milik kita. Jangan repeat. Hello guys.
Guys, okay. Sekarang kita dah pergi makan jap pukul 2.20. Kita jumpa geng kita belakang lorong kedai kita. Ni bawa saya kita ada RB1. So kepada korang nak buat skuter, specialist skuter, orang buat. Aku tak buat skuter. So kalau apa masalah kau nak buat Ego ke, motor-motor skuter apa-apalah, kau datang je kedai RB1. Right. So kita biasalah. Kedai kita mesti kita ada kedai makan. Jom kita cari kedai makan yang special lah. Mana makan lokal lah Terengganu. Kau kata tadi apa? Singgang budu. Singgang budu Okay, jom. Let's go. Alright, kejap. Lebih baru. Oh, hemat saya. Ni budak ni dah pakai dah. Azrai. So kita try lah tengok apa yang best dia. Apa yang selesa. Kalau gunung jerai tadi siapa yang kena nak berjam. Okey kak? Double visor. Aku jadi rabun nak pakai benda ni. Dia jadi tak selesa. Jauh sikit. Tak selesa, jauh sikit. Macam tu. Okey. Ada datang lagi sini. Wah. Meanwhile. Tinggal gambar video. Dulu isi tangan harga minyak naik, kepala pun stres, panas, hati makin pedih. Sekarang plug-in jauh, hidup jadi pikir. Motor senyap tapi lagi jalan, tak perlu risau harga naik tiap bulan. Dari Bakar sampai ke kampung jalan, every rider semua angkat tangan. Tak payah fikir harga ron naik lagi, setiap minggu masih berubah lagi. Sekarang aku ride penuh energi, terus malam pagi gerak steady. Kita dah sampai ke Singgang Budu yang digembor-gemborkan dalam live tadi. Sama yang saja lah suruh makan kat sini. Dan kita dah sampai. Kita ada buat stiker tapi tahu tak tanpa boleh tampal. Singgang Budu. Tak sah kalau tidak singgah di sini. Asal perut bakar. Perut aku mula terbakar ni sebab lapar sangat. Aku rasa ada vibe-vibe yang sedap kat sini. Nak tunggu apa lagi? Jom kita tinjau apa yang ada kat sini. Every life kita okay. Orang kata episode. Ni ada lauk dia. Simple-simple je sebab makan tengah hari. Mungkin malam kita makan berat-berat. Makan tengah hari kalau makan berat-berat, lagi nak shoot apa lagi tak boleh. Dan aku tengok pun aku rasa macam nak hujan tapi macam tak hujan. Cuaca baik. Kalau tak hujan lagi bagus sampai petang ni. Dah petang ni kita akan balik. Dia kata sampai esok tapi aku malas sebab aku pun dah ada program lain esok. So aku tak boleh lama-lama. Aku dah event tu sehari 2 je maksimum pun. Dan aku nak review ni. Beratur tadi cantik. Sistem bagus. Beratur walaupun beratur lama tapi ongoing bukannya tersidai ke apa sebab ramai orang. Sebab ya benda tempat famous kan. Mesti ramai. Kalau kau tak nak beratur pergi makan kat tempat lain lah. Macam aku sukakan vibe-vibe yang betul-betul budak-budak motor makan selalu orang kata datang sini mesti kena makan kat Singgang Budu. So aku datang lah dan aku nak cuba. Harga satu lagi murah gila. Ni air RM7.9 dengan ni bapak barai banyak tu. So bagi aku ni kira murah. Aku ada ulam-ulam, sayur-sayuran, ada ayam. 5 ketul ayam. Kaya tak dapat macam ni. Bagi aku murah lah. Bukan sebab aku kaya, bukan sebab memang harga murah. Bukan. Aku sama je sekurang sama kita grup B40 apa. Dah tanpa berlengah lagi. Lepas kita makan kita nak jalan dekat apa? Draw Bridge sebelum hujan. Draw bangunan sama. Draw sama. Draw apa? Lukis. Jambatan lukis. Lukislah jambatan tu. Sebab aku kan ikan. Sebab tu kau pancing. Berat lapar. Okey, makan kita pergi kat Draw Bridge, kita tengok apa yang ada dan tengoklah apa yang kita boleh lakukan aktiviti di sana. Next, aku rasa ni dah habis makan ni. Lepas ni kita dah lepas ni kita tengok pula event mana ada. Kita review lagi makanan. Siapa suka makan, ikut aku. Let's go. Minyak naik kita tak kisah, plug-in saja hidup lebih mudah. Every rider kita melangkah, charge dulu lepas tu ride. Tak kisah minyak naik high. Silent move tapi power vibe. Again we worldwide. Tak perlu isi hanya plug and play. Sampai selama tiap day. Dari city sampai highway. Every life kita Tau mania. Tau mania. Okay, jom kita nak pergi ke tempat event balik. Dan motorbike kita tengok lah. Boleh tegak, boleh terbaring, boleh apa semua. Ni pun tak payah tongkat, dia tegak dah. Smart kan? So belilah EV. Siapa berminat dengan EV, tekan tu nombor wasabi di bawah. Nanti kameraman letak 0115596117. Wasabi sekarang 4454. So on the road. Tapi nak buat macam ni tambah lah 1,500 lebih kurang. Insane kan?
Pilih sekarang. Okay, apa benda hari jom kita ke tempat event. Lepas tu kita nak cut video ni bagi habis. Sebab dah habis lah, tak ada apa. Esok patut ada lagi juga aku balik lah. Nah, barai. Jom. Meanwhile, Kembas siap.